Cerita ni tak main-main ya, sebab itulah budak 18 tahun ke bawah tak boleh tengok cerita ni. Kau mati lepas tu kau hidup balik berpuluh-puluh kali, kau tak penat ke? Every night something new is trying to kill us. Bayangkan kau terperangkap dekat dalam satu tempat yang pelik, lepas tu setiap malam kau kena hidup balik, lepas tu setiap malam jugalah mesti akan ada yang mati. Tapi siapa yang kawal semua ni? Siapa mastermind sebenar di sebalik benda pelik ni? Ini bukan mimpi tau, ini bukan sekadar sumpahan. Ini adalah Until Dawn versi 2025, filem seram psikologi yang lebih gelap dari versi game dia. Cerita ni bermula bila Clover Paul ajak kawan-kawan dia pergi ke kawasan pergunungan, kononnya nak cari kakak dia yang dah hilang setahun yang lepas, iaitu Melanie. Tapi kawasan ni bukan kawasan biasa tau. Setiap malam dia orang akan mati, esok pagi hidup balik. Tapi setiap kali dia mati tu, dia akan ingat lagi benda yang berlaku semalam. Bayangkan kau kena lalu kematian kau sendiri setiap malam. Tapi benda ni bukan random, ada orang yang kawal dan bukan semua orang yang dorang boleh nampak tu. Clover, dia ni bukan sekadar watak utama, dia ni adik yang tak pernah move on. Bila dia dengar je yang kakak dia mungkin masih hidup, dia sanggup beredah apa saja. Tapi bila dia jumpa kakak dia balik, Melanie, dah jadi makhluk yang macam, aku rasa macam ngeri. Watak Clover dekat dalam cerita ni memang degil tapi penuh dengan emosi. Dia jenis fight sampai habis, tapi setiap keputusan dia akan tentukan siapa hidup, siapa yang mati. Max, dia ni pula ex-boyfriend kepada Clover. Mula-mula macam annoying sikit sebab nampak dia masih sayang Clover time semua tengah chaos, tapi dia banyak kali jadi hero. Masalah dia selalu buat keputusan dari hati, bukan otak. Ada satu part tu dia kena pilih antara selamatkan Clover atau satu kumpulan lain, dan benda tu dah ubah hala cerita. Nina, dia ni unpredictable. Dia kawan baik pada Clover tapi emosi dia unstable. Ada babak yang dia start jerit tengah-tengah malam sebab dia rasa macam ada benda dekat dalam kabin. Tapi bila semua orang tak percaya, dia ambil tindakan sendiri, dan tindakan dia tu mungkin punca kematian salah seorang geng diorang. Abel ni pula watak paling rasional, teman lelaki kepada Nina. Kalau semua orang panik, dia cool je, tapi dia sayang sangat kat Nina sampai sanggup keluar waktu malam seorang-seorang semata-mata nak cari ubat untuk dia. Tapi tindakan dia ni bawa dia jumpa satu benda yang tak sepatutnya wujud kat dunia ni. Megan ni pula adik tiri kepada Max, nampak pendiam tapi dia yang paling peka. Dia selalu nampak benda pelik sebelum benda tu jadi. Dia macam kompas kepada kumpulan ni, tapi dia juga paling banyak kali dirasuk. Ada satu masa tu dia sendiri tak tahu yang dia ni masih Megan atau dah jadi sesuatu yang lain. Melanie pula kakak kepada Clover yang hilang setahun lepas, tapi dia tak mati. Dia dikurung, dijadikan eksperimen dan akhirnya berubah menjadi Wendigo, makhluk yang lapar daging manusia. Ada satu lagi watak dekat dalam cerita ni, kalau aku bagi tahu, it spoil the movie. Korang kena pergi tengok sendiri. But overall aku rasa it's a stunning movie. Aku dah lama tak tengok cerita yang macam ni yang buatkan jantung aku terkeluar, dan setiap masa, setiap detik tu, senyap dia tu pun membuatkan aku rasa macam come on lah, aku rasa macam nak keluar daripada wayang. Dari segi jalan penceritaan dia aku rasa sangat bagus. Dari segi sinematografi dan juga props dia, of course lah cerita Hollywood kot. Tapi yang jenis tak kuat semangat, tolonglah jangan tengok cerita ni, sebab cerita ni gore, buatkan kau rasa macam ngeri bila tengok part-part yang dibunuh tu. But overall aku memang terhibur tengok cerita ni dan aku bagi rating 8/10. Dah, itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni bila dah habis nanti, jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang lain untuk tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama misteri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku comeback. Itu saja daripada aku. Wassalamualaikum. Bye.